kita dah sampai di rumah Gedi. Okay guys, so hari ni kita punya first day. Besok second day, and our last day will be on Sunday. Kita punya organizer dah ready. Not bad guys. So kalau korang ada nak buat family day untuk mungkin lebih kurang dalam 30 ke 60 orang. 60 tak kot, 50. So kalau 50 mungkin buat lah. Okay guys so stay tune. Kita akan proceed untuk the next activity. Ciao. Calling for Aisyah. Aina. So, panggilan Su Hasan 3. Panggilan Su Hasan 4. Panggilan Su Hasan. Hasan camping. Hasan 1, 2. Isa. Tutup. Okey, ada Wia. Okay. Tak ada nama je. Panggilan untuk Hanisa. Buka kak. Tak payah buka Isa. Jap. Okey. Hayati. 1, 2, 3. Cima 1, 2, 3. Adila. Gila. Nombor di mana cari? Nombornya di mana cari sendiri. Okey. Okey. Orang dah siap mi goreng dah. Grup 1 saya tak nak ulang Grup 1 sebab saya penat. Kita orang penat. Saya dah tua, tak cukup nafas. Grup 3 Yusof, Amar, Wazin, Mak Ngah, Rabiatul Adawiyah, Pok Su, Mokde, Adin. Kau jangan dia terkejut. Dia tak kat luar. Sino. Tak tahu apa buat ni. Kau ambil pesta muda-mudi dah mak kau sampai. Allah. Okey. Awak dah nampak kan? Okey, grup 1 tadi, grup 1 tadi apa nama ni? Grup 1 mana? Grup 1 apa? Star. Oh, itu tu. Itu dia. Gila. Okey. Boy kat ni tangan. Peace. Biar. Organizer instruction tak clear lah. Perkataan dia rahsia kat Ted. Mama nak tadi seorang kan? What you mean sorry? Because why? Because Banana already free 2 times.
ni isinya. Simbolik daripada Gaza. Kita Gaza melon. Okey. Dia isinya yang manis. Macam ahli kami kan manis. Nampak macam juri tak komputer. Jangan pening, okey? 1, 2, 3. Awak lebih gelak kenapa? Kita nak juri. Bukan awak. Kena juri. Saya boleh buat gelak 3 kali. Dia menyengat je. Ni buat apple tu. Apple Cameron. Atau ni siapa gigit tu? Ada orang gigit tu. Tengok dia tak sekerenas. Macam kita lah, manusia biasa. Tak sempurna. Tak apa. Yang penting. Lepas tu ada Maggi. Kalau lapar boleh makan Maggi, telurnya ada di situ. Masak sendiri. Kalau lapar lah. Dekat belakang tu ada biskut keropok boleh makan, ada air, pandai-pandai sendiri, okey? Azan dah boleh rehat. Okey. Nanti lo. Cuba Andikon. Okey. Saja peribahasa tempat di Malaysia satu lagi negeri ataupun tempat di Malaysia. Tapi korang nasib lah. Phuket. Buat nasi ayam. Tengoklah emoji ni. Ni apa? Kopi atas. Kopi naik. Dia bukan kopi. Air langit. Oh my god. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Okey, betul. Tunjuk sikit. Cikgu tak boleh jawab. Cikgu bagi clue je. Kan, jawab. Tepung berita. Kan. Kakak tahu tak tahu jawapan kan? Masa bayar sikit ni. 1, 2, 3. Api dalam sekam. Yang kalah dia. Tak, tadi bagi calur. Biasa hero kan awal. Oh, okey. Ada main hero. 3. Nasi lemak. Kita memulai kemenangan yang kedua. 1, 2, 3. Tak tengok boleh tahu jawapan. Marshmallow. Betul, sate. Weh, macam mana senang je, Syed. Tadi kita suruh
brother, don't step the colour ah. Step the colour, ah. Do not step the colour. Remember awak je step gol kedua. So kalau kita cakap in, semua akan masuk in. So kalau Hakim cakap out, aku cakap out. Cakap left, orang left. Oh, okay. Kalau right, dia right lah. Bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ni? Bahasa Inggeris. In. Out. In. In. Weh, champion tu. Ada timing 2 minit sahaja. Posisi air yang betul 1 markah. Cepat. 21 second. Ini. Lepas. Kena cepat. Okay, dua betul. Oh, lama. Dua betul eh. Ni. Masuk ke bawah masuk ni. Dua betul. Okay, dua betul. Tiga betul. Dua betul. Hakim pegang, betul pegang. Tiga betul. Kita betul lah. Masa kamu kamu. Okay, semua salah. Betul. Biar kakak buat. Ambil dah jalan dia. Belum. Satu je. Pilih satu je. Gambar tu video je. Di pagi hari menyihatkan badan
Ada ekstra. Walaupun duri pada luaran, tetap kuat memberi manfaat sepanjang zaman. Dusun memetik nanas. Di dusun yang kemas di dalam nanas. Ya. Berduri luar bukan berwarna ganas. Ui. Tapi manis penuh. Dengan segar di bawah sungai. Sambung. Abang ni tak baca lagi. Dengan segar di bawah sungai. Dijual orang setiap hari. Kekuatan nanas wajar dicontohkan. Nanas. Tahan cabaran dan terus berdiri. Akhir bicara dari kami. Nanti berhati-hati. Kumpulan nanas mengundur diri. Nanas tak mengganas tapi menyindir. Dalam Dipotong-potong, dicicah-cicah, makannya bareng-bareng. Kue seger, dimarah sering. Kue semateng, kunan wangi. Jambu, jerat-jerat, kayo wayo. Masak sebiji di atas peti. Tangguh di bawah mati. Lembah dating hadifah. Aisyah. Salam masuk salam. Nadira. Hidup. Nadira. Malu. Salam tu. Salam. Okay, Noah. Okay. Salam. Ni ya. Noah. Okay, ni Adin punya Adin. Jangan lagi. Adik punya. Best sekali Adinnya. Salam. Aku tahu je. Aku tahu je. Simpan nombor. Asal lah. Ada nombor. Simpan nombor. Siapa di dalam, aku di luar. Jangan cek nombor. Tengok nombor angkat. Macam mana? Lain. Tengok. Betul tak merah? Oi, ni jauh. Masuk dalam.
Lebih satu daripada tembikar. Donas. Salam tu. Dan juara dia dengan 25 mata. Jatuh kepada Amber. Maknanya betul lah hero kan hantu. Kumpulan dia macam tak ada buat apa tadi tu. Tak final. I give you yang boleh. Ya, Mus. Ready? I like Nanti dia cepat mampu. Tapi sebelum kau keluar, one chocolate ice. One chocolate ice. Chocolate ice tak? Tapi belum lagi. Dah minum. Ya, yang dah ready. Siapa bagi? Dia bagi. Cak, ada mau tak? Mau? Sekarang belajar tidur tak ya? Saya tak nampak ke? Baik dosa. Ya, nanti susu kan panas sekali. Ya, ya. Mama nak coklat ya? Okey. Tak beza. Aku nak mau. Tak lah. Wah, ini rupa meh. There's a sweetness in the smallest things. Suatu slogan tu. Saya jika ada yang kurang-kurang, yang terkurang lah, saya minta maaf. Akan diperbaiki. Jika ada komen dan review, boleh personal PM saya untuk penambahbaikan tahun depan punya family lah. Kau relax lah, aku tak payah state the obvious. Just as something Doakan semoga Topan sihat. Amin. Kita boleh berkumpul lagi ramai-ramai dan harapnya puasa ni berkekalan. Amin. Terus-terusnya lah. Terima kasih juga dekat kakak. Thank you kakak. Sebab tu saya nangis. Saya harap Dari 2-3 tahun lepas dia dah jadi tak apa semua. tak ada. Memang dekat dalam tu mesti ada lah. stay away. Apa dia tu tak dengar? Terima kasih banyak. Aduh lah, okey lah. Reza, untuk adik-adik perempuan semua. Oh.
kita seorang-seorang kat luar. Tanpa setiap seorang daripada kita takkan lekat jadi satu family. Terima kasih juga kepada Pak Ana kan. Walaupun dalam banyak urusan dia dapat juga adik. Tapi sebagai nak kumpul, semangat tu masih lagi membara. Saya pernah bilang orang juga, kalau lagi segi game tak fair kan. Kalau tak fair sama banyak. Kalau tahun depan saya jadi AJK lagi, boleh minta cadangan lah. Supaya walaupun dah bagaimana kecil sampai besar kita boleh terus insyaAllah. Semua program best. Banyak enjoy. Teruskan. InsyaAllah di banyak gempur kita boleh sama-sama enjoy lagi insyaAllah. Tak dipecat. Belum dipecat. Masih gagal. Pada sponsor, terima kasih banyak. Akhirnya saya dapat apa yang saya nak dalam. Bila saya dapat. Tapi tak ada setiap minggu dah pergi habis juga. Gadget like dan sampai next gen in my heart. Itu mak uncle, mak auntie yang sponsor. Pakcik saya sponsornya ni Senisa planning masak semua dan juga ada Saya nak berterima kasih kepada organizer, kepada semua AJK, kepada cameraman, kepada sponsor dalam family day ni. So berharap kita akan memperbaiki untuk next year lah. Okay, itu saja. Allah tak depan yang lagi buat terbaik. Harapan. Pada game-game yang dibuat ni semua yang menolong saya masak di sarang-sarang akhir. Okay? Saya tak minta banyak, semua support kita ni berkekalan. Okay? Walaupun saya jauh di sana, saya minta maaf kalau tak konten-konten. Okay? Okay. Amigo. Makan alhamdulillah. Tahun ni jangan tak terima banyak. Kita jauh sikit. Hopefully next event kita dapat full. Amin. Ya, sebab kita rasa macam member kita, member ni tak dapat rasa apa yang kita rasa. Kan? Jadi masa tu kalau dah dalam masa ni pukul 8 kita start, everybody kena remind everybody kan, each of us pukul 8 kena ready. Okey, betul. Bukan mentor-menti. Nanti Biza dia nak banyak tweet idea tu, lepas blog dia punya idea ni. Event selepas event dia. Bukan, kita nak cakap lah, ada yang tak dapat hadiah masing-masing. Hakim pun beritahu
dendam kecewaan anak sesudah. Tapi kita manage juga. InsyaAllah minggu depan.